Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Apik Fashion Channel. Okey kawan-kawan, baru-baru ni Apik ada buat video dekat YouTube. Apik ada kongsikan lah macam mana hasil Apik memancing menggunakan mata Y macam ni. Mata Y dia berbentuk Y macam ni, berambut untuk udang galah. So setakat yang Apik memancing, alhamdulillah boleh naikkan sampai 2 ekor sekali. Lebih kurang 5-6 kali jugalah. Tapi kebiasaannya udang-udang kecil lah. Satu berambut naik 2 ekor, naik 2 ekor kan. So memang berbaloi lah kalau kita cuba menggunakan mata perambut berbentuk Y ni. Dia perambut ni dia ada luminous bite dua-dua lah. Ni saya saja lah, saya letak untuk menarik perhatian udang. Setakat ni alhamdulillah apa yang Apik buat, Apik cuba untuk kongsikan ni memang bermanfaat lah untuk diri Apik, dan harap-harap bermanfaat lah untuk kawan-kawan semua. Okey, kita tengok macam mana Apik buat. Okey kawan-kawan, untuk kita buat perambut Y perambut berbentuk Y yang pintal ni, yang dia berpintal atas ni, kita mesti menggunakan perambut brand daripada Zenith. Brand daripada Zenith 10 LB kan. Ni perambut yang Apik dah siap buat ni, dia ukuran dia lebih kurang sekaki daripada atas ni sampai ke sini sekaki, dan dia punya penyangkut dia ni lebih kurang 8 inci lebih kurang 8 inci. So 8 inci yang daripada Y ni ke mata dia lebih kurang 4 inci Ni kita menggunakan tali perambut nylon daripada brand Zenith ni. Ukuran dia kita potong lebih kurang 2 kaki sebab kita nak buat asingkan mata tu kan. Kita kena lebih kurang 2 kaki. Untuk penggunaan mata pula, Apik menggunakan mata Angler 4208 saiz 2. Kita nak cek dia punya ketajaman mata ni kan senang je kan. Kawan-kawan boleh test dekat kuku je, tarikkan dekat kuku macam ni kan. Kalau dia lekat tu tajam, so mata pastikan tajam Kalau nak mancing udang ni, kunci dia mata mesti kena tajam. Brand Angler 4208 ni memang dia punya kelebihan dia, mata dia tajam dan halus. Kita nak ikat, kita mesti kena ada cara dia kan. Yang bahan lain kita menggunakan ni luminous bean color hijau ni. Ni untuk menarik perhatian udang lah kalau dalam air, kalau gelap. Kita ambil perambut ni, kita samakan hujung dia dulu macam ni, kita samakan. Lepas tu kita tarik, kita ambil jadikan bulat macam ni. Tengok, satu tali nylon ke atas, satu bawah. So kita pusing sambil tu jari ni kita pegang biar dia ikut. So dia boleh berpusing sambil bergerak kita pusing mengikut panjang kita yang kita nak. Kalau saja saya buat 8 inci, so kita pusing panjang 8 inci. Lebih kurang macam ni. So stop. Tali ni satu dia akan duduk bahagian atas, satu dia akan duduk bahagian bawah. Tali yang bahagian atas ni kita letak buat bulatan ke arah bawah, dan tali yang bahagian bawah kita buat bulatan ke arah atas. Sambil tu kita pegang lah dengan jari. So keadaan dia macam ni dia jadi macam ni. Ingat tali atas kita buat bulatan di bahagian bawah, tali bawah kita buat bulatan di bahagian atas. Tali yang kita buat bulatan bahagian atas ni kita masukkan ke dalam, kita masukkan ke dalam. Kita buatlah kita masukkan sebanyak 5 kali. 2
2, 3, 4, 5. Lepas tu dah masuk sebanyak 5 kali, kita pegang dan tali yang sebelah ni, yang tadi kita masuk ke dalam, sini kita masuk sama juga, masuk ke dalam juga. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia jadi gini. Bila kita dah masuk, dia akan jadi macam ni. So kita tarik okay, kita tarik. Okey, bila dah tarik, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Ni lah berbentuk Y. Dia dah siap berbentuk Y. Dan sekarang kita akan ikat mata pula. So cara-cara kalau kita nak ikat mata, jangan lupa kan, kita masuk luminous bite dulu. Kita masukkan luminous bite, kita masukkan dekat perambut yang bawah ni, dan kita ikat mata lebih kurang 4 inci. Biar dia tak, dalam air tu dia tak berpintas sangat lah. So cara senang ni kalau nak ikat mata ni, macam biasa kita letak tali dekat perambut, dekat mata kail. Lepas tu kita pusingkan macam ni. Kita pusingkan macam ni. Lepas tu kita pusing je dekat perambut. Kita pusing je dekat mata kail ni. Kita ikatlah sebanyak 5 kali. Okay, kalau dah cukup 5 kali, kita pegang tempat yang kita pusing tadi tu, kita masukkan dekat dalam lubang tadi. Ok, dah siap. So untuk ketatkan kita gunakan plier, atau kita guna plier macam halus ni. Kita ketatkan. Bila dah ketat, ini belum ketat lagi kan. Untuk betul-betul ketat, kita kena pegang hujung plier ni dekat mata. Tu kita tarik. So ni betul-betul ketat dah. Okey, dah siap. Satu mata lagi sama lah geng. Kita kena buat macam yang kita buat sekarang. Kita ulang sekali lagi. Ok, ni dah siap satu mata. Dia akan jadi macam ni lah. So kita buat satu mata lagi. Masuk dalam luminous bite. Lepas tu kita ikat mata kail. Ok, ikan mata ni sama lah, lebih kurang, biar dia nampak cantik lah. Lebih kurang ni. Ok, macam tadi kita ikat mata kail pula. Kita ikat pusing sebanyak 5 kali. Empat, 5. Okay, cukup. Mana nak senang tu boleh pijak lah. Pijak pakai kaki yang tali yang belah sini. Jadi kita senang lah nak ikat dia tanpa dia terikut. So kita tarik. Okay, bila dah tarik, nak pastikan dia betul-betul ketat. Bila dalam air dia
dia tak senang tercabut lah kalau kita mancing tersangkut dekat apa-apa dalam air kan. Kita pegang mata macam ni, kita tarik lah. Okey, dah ketat. Jadi kawan-kawan, hasil dia perambut Y berpintal 2 mata. Okey, selamat mencuba geng. Okey kawan-kawan, macam tu lah cara-cara dia. So kepada kawan-kawan, jangan lupa like, komen dan subscribe, support video-video Apik. Pastikan tekan butang loceng. Okey, kita jumpa lain kali dekat spot. Mantap.